Sebenarnya macam ni geng. Korang kalau nak cari pomen, carilah orang yang bermain dalam bidang dia. Okay? Ya, contoh kau nak hantar dinamik, kau cari pomen-pomen yang buat dinamik dan pomen-pomen yang main dinamik. Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Hello guys, welcome back. Okay gang, so sekarang ni kita ada satu lagi projek gila. So tahun-tahun sebelum ni kita pernah buatlah satu projek gila ni yang berkenaan tentang motorcycle. Oh, motorcycle. So kita pernah buat pengalaman hidup saya lah. Saya pernah buat motor RG, engine super kit. Kita pernah buat 125 engine kit. Dan kali ni datang lagi sebiji di tahun 2026 ni. Ada satu lagi projek gila dan kita akan sharekan kerja-kerja gila kita ni kepada korang semua. So kalau korang nak tahu apa bendakah projek gila kita kali ni, stay tune. Mantul. Okay guys, so sekarang ni kita menerima sebiji Modenas Dynamic 120. So sekarang di depan kita ni adalah Dynamic. Gelap lah, situlah aku bawa kejap. Action. Okay gang, so di depan kita ni adalah sebiji motosikal Modenas Dynamic 120cc. So apa benda projek gila kita kali ni kita nak buat? Sekarang ni kau tengok dia punya enjin. Ini adalah enjin Dynamic original dia. So ni part-part dia lah macam kita tengok. So kalau kau nak tahu, ramai juga orang cakap tentang dinamik. Abang saya tak buat dinamik ke? Sebenarnya bengkel saya ni tak pernah buat dinamik sebenarnya. Bukan kita tak nak menerima motosikal Modenas dinamik ni. Sebenarnya macam ni geng. Korang kalau nak cari pomen, carilah orang yang bermain dalam bidang dia. Okay? Ya, contoh kau nak hantar dinamik, kau cari pomen-pomen yang buat dinamik dan pomen-pomen yang main dinamik. Sama juga macam motor-motor lain. Kau nak buat apa? SS2. Kau cari pomen yang main SS. Kau nak buat V100. Kau cari pomen yang main V100. Kau jangan apa tahu. Aku ni doktor pakar bagian gigi. Engkau hantar sakit tulang dengan aku. Memang aku tak boleh buat. So kenapa dinamik ini masuk di bengkel saya ni adalah projek gila yang saya sebutkan tadi tu. Apa yang kita nak buat dengan dinamik ni? So ini adalah seketul motor yang datangnya hidup. Dan kita akan masukkan enjin super kit dekat dalam body dinamik ni. So korang rasa macam mana projek kali ni? Agak korang terhasil ke tidak terhasil? Menjadi ke tidak menjadi? Nak tahu jadi ke tak jadi? Korang stay tune ya video ni selagi masih ada. Okay guys, so di depan kita ni adalah enjin seketul yang datangnya daripada motor ini. So ini adalah enjin super kit, block RR, heat RR, power valve RR, jalan wiring, semua wiring yang ada CDI. So kau rasa boleh tak enjin ni nak masuk dekat dinamik? So sekarang ni ada lagi part-part yang kita belum cabut. Kita memerlukan all in dia punya part-part wiring dan ada part-part sikit yang kita akan korek daripada motor ni untuk memasukkan dia dekat dalam dinamik itu. Dinamik itu yang warna kuning tu. So sekarang saya nak jalan projek. Macam tadi saya buat enjin, saya terlalu penat disebabkan 2026 ni kita ada buat pembaharui kita punya kawasan bengkel lah. So macam biasa, benda ulang setahun kemas. So bengkel ini telah berusia 4 tahun termasuk 2026 ni. Disebabkan dulu bengkel kita bukan kat sini. Dulu bengkel kita jauh geng. Jauh. Bengkel kita berada di sebelah. So ini adalah bengkel lama kita yang menetap di sini daripada 2027 hinggalah 2020 berapa? Saya tak ingat. 2022 rasa. Salah 2017 hingga 2022 dekat bengkel sebelah. Mana pula datang 2027. Cepat betul masa berlalu. Yes. Lepas tu sini 23, 24, 25 dan 26, 4 tahun kat sini. So sekarang ni kita nak kena jalan lah projek ni. Macam ni enjin tadi saya dah turunkan. Tadi ada manang, kacang. So diorang sekarang dah balik. Sekarang
Jam menunjukkan jam 11.38. Buka enjin tadi. Hari ni memang banyak kerja lah. Ni kita dah susun bagi kemas balik. Peti ais daripada sini letak kat sana. Bengkel memang memerlukan peti ais. So macam ni besok lah kita kemas. Sini besok kita kemas. Dalam bilik cat pun ada yang tak kemas lagi. So ini adalah motor restore Abang Pali Karipap. Ni dia. Motor restore RZ Abang Pali Karipap. Macam tak saya je 2026 Abang Pali Karipap kita main RZ. Dah bar jangan cakap lah. So sekarang ni saya nak teruskan projek untuk membarai sikit part-part wiring dekat motor oren ni. So santai dan bersih. Mantul Stay tuned guys. Okay guys. So settle lah urusan menyabut semua part-part wiring. Lepas tu kita dah ambil dia punya carburetor, dia punya kabel. Adalah part-part sikit kita ambil. Yang part belakang ni Mat, betul-betul dia mengikut cara Thailand tu. Dia menggunakan klip bumper kereta ni. Itu yang dalam video tadi korang tengok aku tu ketuk sebab fitting tu tak berapa cun. So dia bukan air tangan Sam lah. Memang ada Thailand buat macam ni, tapi dia buat 2 biji. Dia buat biji. So ni kalau kita tekan, seat cabut. Tengok Kita tekan sikit lah. Gitu. So kat sini dia fitting tak berapa cun. Nampak kepala dia ni. Kepala dia macam ada sengit-sengit sikit. So bila kita letak seat kan, bila kita letak seat, dia nak kena cari lubang dia tu. Yang ni bertemu sini. Tengok, dia sengit. So tadi memang nak kena tekan sikit. Macam tu baru dia masuk. So part yang kita ambil ini adalah part-part dia. Contoh yang kita ambil tadi semua wiring. Lepas tu rectifier dia, coil dia, dia punya relay dia, CDI dia. So wiring ni hanyalah dummy. Disebabkan wiring ni kita nak kena buat balik Mat. Kita nak kena buat all in. Kita nak kena belah ni balik. Lepas tu kita kena tarik Sebab apa tahu? Ini sebab apa? Inilah yang orang katakan bekerja menggunakan otak. Otak. So kita tengok kat sini. Bestnya dinamik ni, bila kita nak convert benda-benda macam ni, part dia punya kabel, throttle, carburetor tadi tu, disebabkan dinamik dia sama dengan RR. Nampak tak ni? Ni RR. Tak ada on off lampu. Yang ini dinamik. Tak ada on off lampu. Kalau kau nak tahu, double R memang wujud benda macam ni bila siang tutup lampu, bila malam buka lampu. Yang ni lampu meter, yang ni lampu depan, yang ni tutup sebu. RR pernah wujud switch macam ni dekat sini. Switch yang sekarang ni semua dah mati, dah tak ada tutup lampu. Disebabkan ini model-model barulah. Kalau nak tahu RR tahun 2005, 2006, 2007 dia memang ada switch macam ni guys. Cuba korang kaji, korang Google ke, korang apa-apalah. So switch yang on off ni kalau dekat RR original dia meninggal Mat. Harga switch kanan saja dekat 400 lebih. Boleh pakai dynamic dekat double R. Tapi ada beza. Macam dynamic korang cakap pada beli RR punya 400 lebih, baik beli dynamic punya. Letak dekat sini. So bila siang boleh tutup lampu. Okay. So macam dynamic ni perbezaan dia sama je, dia tetap original. Cuma kalau kita buka dynamic punya, lock dekat handle dia adalah plastik. Kalau original double R, lock dekat handle belakang ni, siapa yang pernah buka belakang ni dia tahu lah. Dia ada lock dekat handle ni, yang satu punat terkeluar masuk dalam. Original dia besi. So perbezaan dia antara tu plastik dan besi.
Gitu saja, senang. Sama macam Dabar kalau kita beli ori kotak, dia dalam dah plastik dah. Walaupun dia original, dia dah plastik dah. Ori motor sahaja dalam dia besi dengan stok-stok lama dululah. Dia punya lock saja. Benda boleh pakai. Dari segi wiring pula, Swiss kanan ni dia punya soket lain sikit lah. Dia punya soket lain sikit. So kalau untuk RR dia punya soket pun lain. So kalau RR nak pakai soket yang ada on off lampu tu, kena tarik lagi 3 wire terkeluar daripada wiring. Better kalau korang beli wiring Hindon, pakai One-Set Hindon, korang boleh pakai Swiss Dynamic. Sebab benda tu akan function lah. Okay, so berkenaan tentang wiring yang kita copot daripada motor Oren ni, memang nak kena kopek disebabkan apa tau. Sini aku nak tunjukkan sikit. Benda pun nama projek gila, kan? Kalau tak ajar, tak gila. So, sama-sama kita gila. Okay, macam wiring, kita tengok di manakah hadapan dia. Hadapannya adalah di sini. Okay, ini hadapan dan di sini belakang. Okay, kalau nak ikutkan seketul motor dinamik ni dengan Dabar lagi panjang. Okay, so wiring ni nanti Swiss soket-soket ni semua kita nak alihkan. Contoh apa tahu? Okay, dekat sini ada lampu. Dekat lampu ada Swiss. So kita tengok lampu Swiss, lampu dengan Swiss. Lepas tu tengok dia panjang ke dalam. Swiss kunci kat sini, kunci dinamik dekat sini. Itulah nanti kita nak kena potong. Kita kena tarik wire, dudukkan dia rapat kat sini. Bila duduk rapat kat sini, dia dekat dengan Swiss. Lepas tu signal lah, ni signal kanan kat sini, signal kiri kat sini. Nampak? Signal kiri kat sini, signal kanan kat sini, horn kat sini. Kita buat semua balik dan kita akan kopek lah wiring ni. Macam CDI nanti kita nak tengok, kita kena togglekan motor ni dulu. Lepas tu baru kita tahu, okey, kat mana kita nak letak CDI. Tarik lampu belakang, signal belakang, lampu belakang dan bermacam wire bateri, rectifier, relay. Mana kita nak susun, kita akan susun pada motor. So itu the next project nanti. Sekarang ni kita kena memeningkan kepala dulu dan kita akan membaraikan dinamik pula. Okey, kita baraikan dinamik pula. Kita tengok struktur body dia macam mana dan kita akan terus berfikir macam orang gila. So di sini wiring, coil plug dengan carburetor. Ini adalah benda-benda yang paling penting sebenarnya. Dan seketul enjin tanpa dibuka apa? Nampak ayat tu tergantung kan? Dibuka apa-apa. So kat sini memang komplit lah. Power valve semua berjalan, kick starter, intake, kotak race. Dan ni semua kita akan custom lah. Dari segi intake, kotak race, sprocket kita nak masukkan dekat motor tu. Dekat motor tu. So motor ni dah tak ada apa dah. Kita tinggal nak naikkan balik dia punya mounting lama. Contoh macam tu lah. Mounting block, mounting engine bawah, skru-skru. Dan kita kena suruh owner bawa balik motor ni. Alright gang, so untuk pengetahuan korang, motor ni sebenarnya sama tuan. Dia percaya dengan kita, dia percaya dengan hasil kita. So kita nak tengok macam mana hasil yang dinamik pakai enjin Dabar Sebab aku rasa dia pernah tengok RG pakai super kit, 125 pakai kit. Dia pernah tengok dan aku rasa dia pernah tanya orang tu, kalau tak macam mana motor ni boleh datang kat sini. Tapi tu cerita lama lah. Cerita lama lah. Motor ni boleh bergerak macam biasa, ada rotek, ada insurans lah. So enjin yang kita ambil daripada motor ni masuk dekat dinamik tu disebabkan untuk dummy sahaja. Untuk dummy sahaja, nak buat mounting apa semua. Nanti enjin ni akan kembali balik dekat body ni. So yang tu pula dia nak buat auto show, dia nak buat placing, dia nak masuk macam-macam lah. So bila dia berniat nak masuk macam-macam tu, motor tu terpulang pada dia lah. Yang penting motor tu tak boleh on road. Nanti dia akan cari enjin lain untuk letak dekat dinamik. Sekarang ni kita akan buat fitting dan kita kena hidupkan enjin super kit dekat body Moreras Dynamic. Tak terima di akal. Aku percayalah, kalau jadilah projek dinamik enjin super kit ni, kau percaya tak? Lepas ni mesti ada LC enjin Dabar, mesti ada RZ enjin Dabar, dan macam-macam lagi lah. Percayalah, mesti ada punya. So sekarang ni kita nak parking dulu. Kita nak kemas. So ni baru masuk customer, nak tukar fork, tie loop. So yang tu nak buat alignment body. Body belakang dia agak sengit sikit lah. Owner cakap agak sengit sikit. So ni X1R.
X1R. Motor perang. Kacang punya. So yang lain tak ada apa. Aku nak kemas sikit. Sekejap kita sambung balik. Cheeky dot. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate.